Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada kat apa? Masjid Seri Petaling. Inilah Masjid Seri Petaling. Ini hari nak saya nyemakkan Masjid Seri Petaling lah. Inilah suasana dia. Masjid atas bukit, Masjid Seri Petaling. Kita tengok di atas punya masjid, suasana masjid dia. Ni kalau hari markah ni, hari satu Ahad ni penuh ni. Ni Masjid Seri Petaling. Masjid Seri Petaling. Dulu cerita sejarah ni dia orang buat gotong royong buat ni dulu ni. Tahun berapa dulu ni saya datang ni kan. Ni Masjid Seri Petaling. Tengok ya kawasan dia. Kita duduk masuk ya. Okey. Ini pelajar-pelajar dia. Suasana. Okey, mana? Ni pelajar-pelajar dia. Pelajar markah dia. Okey ya, ni suasana luar ya. Masjid Seri Petaling. Suasana dia cantik, saya tunjuk sikit lah. Markas kita macam markas. Lambat lagi nak sembahyang dalam 20 minit lagi nak sembahyang. Inilah sembahyang masjid dia. Belah luar dia tengok, kita tengok kan. Saya sampai kat Masjid Seri Petaling ni. Dengan suasana dia, ada orang nampak atas bukit dia. Dia atas bukit kalau nampak. Okey. Kita jalan-jalan lagi ya. Ni kita punya asrama. Asrama hafal Quran kat sini lah. Ini tempat dia hafal Quran ni, asrama ni dalam ni. Suasana asrama ni budak anak-anak dia. Okey. Okey deh, bagus deh. Adik orang mana? Adik orang Serdang ke mana? Orang Indonesia. Oh, Indonesia. Tapi belajar sini. Ya. Macam mana? Kat depan sana. Oh, belajar kat depan sana. Okey, ni pelajar-pelajar kita. Kita ambil sikit lah dah. Nak keluar 4 bulan ke boleh laku mula daripada sini. Okey. 4 bulan kita masuk ke masjid ni. Allah maftah li abwaab rahmatik. Tengok dia punya apa? Suasana dia meriah nampak. Ni pelajar-pelajar buat main kat sini. Ini daripada sekolah mana ni? Alamak. Ha? Nanti masuk hitok terkena apa adik ni? Sekolah mana? Ya? Sojana dengan BBSP. Oh, Sojana. Sojana Kuala Lumpur lah. Dengan BBSP. Sekolah budak-budak sekolah Sojana. Ini suasana dia punya apa? Kami sikit suasana markas dia. Ni panjang ni satu sah ni bukan dekat 500 kot. Satu sah ni dia ada bukan 500 orang kot. Boleh isi kot. Punya luasnya dia. Macam kat Mekah, macam kat Madinah. Macam Mekah, Madinah, ramai orang ni sebenarnya kat sini. Jalan kita tengok Jalan tengok suasana sampai hujung sana. Okey. Inilah Seri Petaling. Kita sembahyang hari ni, sembahyang kat sini lah. Kita jalan-jalan sembahyang kat sini. Tengok yang jumpa ni semua pelajar ni. Kita ambil sikit ya. Allahumma salli ala Muhammad. Sejuknya kita besar. Sejuk kita besar. Okey. Okey. Suasana dia ya. Tadi. Hiasan kat Seri Petaling. Suasana ni. Sampai keluar. Kita rasa macam apa? Macam rasa kat Mekah, kat Madinah. Rasa macam kat Mekah, kat Madinah dia punya apa? Suasana dia nampak. Macam kat Mekah, macam kat Madinah. Kawan-kawan bolehlah datang sekali-sekali sembahyang kat sini, tengok dia punya suasana sini, baru kita semangat dalam Islam ni. Kita semangat tengok dalam Islam macam mana ramai orang apa. Bas. Ya. Kita duduk dekat imam sana. Okey. Okey.
Suasana dia ya. Okey. Okey, mana ada tempat kosong sikit. Okey. Okey, kita mati kat sini ya kita. Supaya sudah dah masjid dekat ni sikit. Allah SWT. Okey. Ini tempat imam dia. Tempat imam dia. Okey, kita mati kat sini ya.